Kerjaya sebagai pengutip sampah seringkali dipandang sebelah mata. Namun, ia merupakan antara pekerjaan paling penting dalam memastikan kebersihan dan kesihatan persekitaran di negara kita. Tanpa kehadiran golongan ini, sisa pepejal akan bertimbun dan boleh mengakibatkan pelbagai masalah seperti pencemaran, bau busuk dan penularan penyakit. Walaupun tugas ini nampak mudah, sebenarnya ia memerlukan semangat, ketabahan dan rasa tanggungjawab yang tinggi. Walaupun gaji bulanan purata dalam industri ini adalah lebih rendah berbanding purata nasional, namun peranan mereka amat penting dalam menjaga kebersihan bandar dan kesihatan awam. Obi Cuba akan cuba kerjaya pengutip sampah. So, sekejap lagi kita akan bagi uniform. Kita akan minta Wan ajar you macam mana lah nak buat kalau you tak pernah buat. So, nanti Wan yang akan ajar you. Dia punya rutin dia macam mana? Pagi tu buat apa? Masuk kerja macam mana? Kalau pagi tu dalam 6.30 pagi dia masuk, kita buat roll call lah. Penyelia akan bercakap lah tentang keselamatan, tentang operasi kerja. Itu kita akan urus setiap hari ni. Sebab keselamatan ni kita tak boleh leka kan. Okay, yang pertama pastikan PPE masa di kawasan, kasut, glove, uniform yang lengkap dan bertopi lah. Yang kedua, pastikan keselamatan di kawasan. Jangan bergayut di belakang lori semasa di jalan-jalan utama dan pastikan kutipan dapat dilaksanakan mengikut jadual. Di tepi-tepi tong pastikan clear KTS. Dan lepas habis roll call tu, dah ambil kedatangan, dah assign kat mana lori yang patut dia naik dan dia akan terus ikut jadual lori tu. Lepas kita kutip sampah tu semua, tu sampah tu akan bawa ke mana? Sampah tu kalau siang kita akan bawa ke pusat-pusat sampah lah. Kita dah buang kat pusat sampah, kita kerja balik, kena basuh lori. Dia kena jagalah aset yang dia untuk dia bekerja pada hari esok kan. Kita akan basuh lori bersih-bersih dan boleh dia balik lah. Oh, maksudnya setiap pagi, setiap kali nak start shift tu, lori tu memang keadaan bersih lah, tak ada sampah langsung. Betul. Bila bekerja mesti kena pakai uniform. Okey. Ini uniform pekerja alam flora Ini baju dia. Baju dia memancar, orang nampak siang dan malam pun orang akan nampak. Okey. Dan kita ada reflector lah. Untuk cahaya. Ini seluar. Ini seluar. Lah. Kita matching juga dengan colour baju tadi. Okay. Seluar dia colour biru gelap ni. Dan ada stripe juga lah kat bawah. Okey, alright. Ada juga Cap. Okey. Cap ni diwajibkan juga kan? Mesti wajib pakai. Okey. Sebabnya siang kan panas kan. Panas kalau malam pun memang pakai juga. Okey. Oh, dia tak ada yang topi safety warna orange. Itu sekiranya buat kerja longkang tertutup yang safety yang memang kena tutup kepala lah. Masuk dalam confined space. Sebab saya pernah nampak ada orang pakai ada. Kita topi tim kan? 911 yang buat kerja hardcore sikit tu ada pakai Okey, faham. Plus kasut lah. Mesti kena pakai kasut. Ada kasut ke? Mesti kena pakai kasut safety lah. So depan ni dia bersih, stres. Okey. Bukan kasut biasa-biasa kan ni? Bukan kasut biasa. Okey. Alright. Okey, so ni adalah uniform kerja. Okey. Sekarang ni kita kena tukar baju. Betul. Dah siap nanti jumpa abang balik lah. Okey, mantap. Boleh? Dalam ni. Tukar dalam ni. Dah toilet. Okey. Kita mau tukar dulu. Ni. Dari sana lah. Aku rasa dia buat lawak. Aku nak juga. Nama saya Wan Osman bin Wan Muhammad Nur Hashim. Saya telah bekerja dengan Alafora selama 3 tahun. Kalau macam dulu shift pagi, sekarang saya kerja shift malam. Masuk kerja jam 9.30 malam, habis kerja 6 pagi. Prefer mana? Siang ke malam? Saya nak santai sikit. Malam saya kerja malam lah. Kuantiti sampah tu dia lagi kurang daripada siang. Kadang-kadang macam tak muat lori. Adalah pernah sekali terkena kaca kan, sebab sampah tu dia lekat dekat dalam tu sampah sebabkan orang tak asing sampah. Sebab dengan cerita nak kutip sampah ni ada cara-cara dia. Itu antara yang kita nak kena belajar dengan Wan lagi. Apa-apa bagi tahu je kita orang. Kita akan try buat. Okey. Okey guys, so sekarang ni kita tengah tunggu lori untuk datang pick up aku dengan Syam dan juga Wan.
So orang kata lori ni ada 4 orang je. Diorang nak mengajar kita. Diorang tak perlukan orang yang ramai lah. Sebab usually satu lori 9 orang. 6 orang belakang, lepas tu ada 3 orang kat depan. So tadi dia juga nak bawa kita ke bukan kawasan perumahan, tapi dekat kawasan kedai-kedai. Okay, so dah pakai glove, lori pun dah sampai. So kita nak follow diorang untuk mulakan kerjaan kita pada hari ini, iaitu untuk mengutip sampah. Sebelum mula kerja ni kita kena cek lori dulu. Okay. Kita kena test satu-satu lah. Untuk naik turun tong macam ni. Yang ni apa? Untuk apa sebenarnya? Ini untuk kita sangkut tong nanti. Oh, sangkut tong. Okey. Faham. Kita boleh naik lori untuk mula kerja. Okey. Oh, berat lanang tau aku naik ni. Tinggi tau. Kita akan mula pada sini lah. Kita akan mula pada sini lah. Apa jap bukan? Gitu. Okay, so sekarang ni Syam dah dekat atas. Disebabkan macam dia katakan tadi, kalau short distance dia boleh duduk belakang macam ni. Kalau jalan besar, no, okey. Jom. Okay guys, so dah pusing balik. Kita kat satu lorong yang betul-betul gelap ni, dan kita nak ambil sampah dekat sini. So aku ada nampak je banyak sampah kat sini. Tapi aku tak naklah memandai-mandai ambil sampah kan. So kita follow abang ni. Abang ni akan bagi order kat kita, instruction kat kita. Kita akan ambil sampah yang mana. Dan aku tak tahu, sekarang ni aku tengah lost juga. Aku tak tahu apa driver ni tengah cuba buat. So kita follow je lah. Syam-syam duduk belakang tu. Okay, tong. Pusing kan dia. Macam ni. Boleh sangkut kan dia. Tiga mata. Cabut tayar apa kau buat? Kau tu. Oh, gitu. Dah tutup tong. Dan sekeliling tong ni kita kena bersihkan. Oh, kena masuk dalam tu ke dah boleh? Masuk. Oh, nanti. Collection kita nak buat. Terus sekali kita kena clearkan yang tepi tong dulu. Macam berat kita kena angkat 2 orang lah. Boleh tarik tong. Yang ni kena, yang ni boleh tolak dalam ni lah ni. Boleh, yang atas aja boleh. Lepas tu kita boleh sangkut tong. Bila dah sangkut tong kita kena jaga jarak. Bila kita dah siap tuang tong sampah dalam lori tadi, kita kena susun tong dengan baik-baik lah. Susun dah tutup. Ini adalah contoh orang tak asing sampah. Macam kaca, dia bahaya kalau pecah duduk dalam tong. Takut terpecik kena kita. Okey. Pernah tak Wan alami kecederaan bila nak guna mesin-mesin macam ni, pernah cedera tak? Pernah. Bila kecuaian kita sendiri, kita tak check safety tu, macam tong tak sangkut betul-betul. Kita naik je, tong tu dia macam terpelanting. Tayar dia tercabut ke, kena kat Wan. Okay, Syam cakap tadi dia hampir nak boleh rakam. sebab tengok yelah, tengok sampah-sampah kat dalam tu. Tapi fahamlah benda tu biasa kan, sebab kita tak pernah buat macam ni. So hopefully Syam boleh tahan lah benda tu
Macam ni kita buat macam asing-asing dulu lah. Tak boleh lempar lori. Allah Akbar. Wan, kenapa? Ni apa Wan? Jangan dekat, jangan dekat. Gerak-gerak? Dah gerak. Ha, tak ada tadi gerak tadi macam. Sebelum kita nak ambil sampah longgok macam ni, kita kena kuih dulu dengan kaki. Tukar kalau ada ular apa kita menjauh kan. Tak halau dia dulu ke. Kalau macam ni tak ada apa ni. Pernah ke? Kalau ada pernah ada ular. Pernah jadi lah. Oh, bahaya juga Wah, patut tikus tu. Tikus je tu. Tikus pun aku geli kak. Uish, nasib baik tak ada apa-apa tadi sebab dia punya gerak tu lain macam tau. Aku tak boleh. Ular ke tikus semua memang tak boleh lah. Tapi nasib baik, Wan kata tak ada apa-apa, kena kuih-kuih dulu. Banyak sampah kan, so macam-macam binatang boleh datang lah. Tapi tak apa. Selamat guys, tak apa. Okay Wan, kenapa Wan pilih kerjaya ni? Dulu Wan kerja macam-macam juga, kerja buat rumah, macam-macam lah, kerja merata kan. Tapi bila waktu PKP, kerja ni je yang boleh bekerja untuk meneruskan hidup. So ada tak masa Wan memilih kerja ni? Masyarakat ataupun family pandang rendah ke apa ke? Pada mulanya ada jugalah yang pandang rendah, pandang saing orang kita. Tapi bila kita dah bekerja lama, kita dah ada saving, kerja macam ni masuk juga, ada lah juga gajinya. Bila kita dah bekerja lama, dah ada saving, boleh beli kereta, boleh beli motor. Ada orang tengok kita dah ada harta sendiri, dia orang macam terkejut lah. Saya pun dulu tak habis sekolah, boleh bekerja pun macam ni je. Tapi boleh beli kereta, boleh beli motor, boleh bawa family jalan-jalan. Jadi halal betul tak? Dan jalan. Kita nak mencari keberkatan. Terima kasih kepada Ash dan Syam sudi datang daripada KL untuk cuba Wan punya kerjaya. Mungkin ramai yang tak tahu Wan buat kerja macam mana, tapi Ash dengan Syam dah cuba dan rasa sendiri macam mana Wan buat kerja dan apa yang Wan rasa selama ni. Macam mana kita nak tahu sampah yang kat dalam tu penuh? Biasanya kalau macam lori dah nak penuh tu, dia akan terkeluar air sampah sikit lah. Dekat celah-celah mesin-mesin tu. Oh, tapi dia tak mengalir kat tanah? Sebab dia tak ada bocor. Dia akan keluar dekat mesin-mesin dalam tu. Bila dah penuh tu? Kita kena tukar lori lah. Kalau macam banyak lagi kena buat ke depan. So, kita kena inform driver yang lain? Tak, driver yang sama. Driver sama balik ke base? Balik ke depo kenderaan. Oh, depo. Tukar lori lah. So Syam, okay, thanks to Wan sebab sudi terima kita orang untuk mencuba kerja Wan sebagai kerja yang orang kata bukan senang sebenarnya nak buat benda ni kan. Dan lagi satu tadi sebenarnya Wan lagi penat lah. Kita duduk atas lori ni, dia duduk berlari sana sini macam, "Woi Syam, dia ni berlari tu, Syam kita duduk atas ni kan." So memang apa yang dia buat tak semua orang boleh buat lah kan. Dan terima kasih juga kepada Wan mengajar kami macam mana daripada nak tolak tong sampah sampailah masuk ke dalam guna mesin ni kan. Dan sebenarnya lepas diorang buat lipat sampah ni, diorang akan balik ke depo dan diorang akan cuci lori ke kan? Cuci lori. Shift malam? Shift malam tak ada. Dia akan shift siang, dia akan buang sampah dan basuh lori. Okay guys, so kita dah settle dekat sini. Kepada korang jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Nak kita orang cuba pekerjaan apa lagi. Pekerjaan yang Wan kita dah buat. Penggali kubur kita dah buat lah. Macam-macam lagi lah. So kepada korang jangan lupa tinggalkan komen di bawah. Jom. Itu saja. Bye-bye. Bye.